Katakan hari ini anda memiliki simpanan tunai RM10,000. Anda ada dua pilihan, sama ada teruskan simpanan dalam bentuk tunai atau tukarkan kepada 5 dinar emas. Nampak sama, tetapi 5 tahun dari sekarang, nilainya boleh jadi sangat berbeza. RM10,000 yang anda simpan dalam bank setiap tahun akan susut nilai akibat inflasi. Kuasa beli semakin lemah, harga barangan semakin naik. Dengan kadar inflasi sekitar 2.15% setahun, dalam 5 tahun, kuasa beli RM10,000 akan turun kepada sekitar RM8,900. Nilai di Medina pula berbeza. Dengan berat 21.25 gram emas berketurunan 999.9, harganya akan jauh meningkat 5 tahun akan datang. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, harga 5 dinar akan meningkat kepada sekitar RM16,000. Jadi siapa lebih untung? Sesiapa yang menyimpan emas. Emas bukan sekadar simpanan, tetapi juga strategi untuk melindung nilai. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.